Pendakwah muda Indonesia Gus Elham Yahya Luqman atau lebih dikenali sebagai Gus Elham kini menjadi perhatian umum selepas satu video tular di media sosial memaparkan dirinya mencium beberapa budak perempuan dalam keadaan yang dianggap tidak senonoh ketika sesi pengajian agama. Tindakan itu menimbulkan rasa tidak selesa dan mencetuskan kecaman hebat daripada masyarakat yang menganggap perbuatan tersebut tidak sepatutnya berlaku dalam suasana keagamaan. Dalam rakaman video berkenaan, Gus Elham dilihat memeluk seorang budak perempuan sebelum menghisap pipinya. Dia turut dilihat mencium pipi dan mulut beberapa budak perempuan lain yang hadir dalam majlis tersebut. Kejadian itu dirakam ketika sesi pengajian agama sedang berlangsung dan kemudiannya tersebar meluas di pelbagai platform media sosial menyebabkan ramai pihak mengecam perbuatan tersebut sebagai tidak beradab serta mencemarkan imej pendakwah. Susulan kontroversi yang timbul, Gus Elham tampil membuat permohonan maaf secara terbuka dan mengakui kesilapan dirinya. Dia berkata bahawa dia dengan tulus memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas penularan video berkenaan yang menimbulkan kekecohan dan rasa kurang senang dalam kalangan orang ramai. Dia turut mengakui bahawa tindakan itu merupakan kesilapan dan kekhilafan peribadi yang tidak sepatutnya berlaku. Permohonan maaf itu dibuat ketika Majlis Pengajian Islam Ibadallah di Kediri, Indonesia pada Selasa 11 November 2025. Kes ini telah menimbulkan perbincangan meluas dalam kalangan masyarakat mengenai etika dan tanggungjawab seorang pendakwah. Ramai pihak menyeru agar tindakan sewajarnya diambil bagi memastikan imej institusi agama terus dipelihara dan tidak dicemari oleh tingkah laku individu yang tidak bertanggungjawab.